Oh, syurga di bawah tapak kaki ibu. Cantik. Nanti Ustaz. Siapa kata? Ni Ustaz. Oh, Ustaz tak boleh pakai. Kalau jawapannya Ustaz, tak boleh pakai. Minta maaf. Bukan tak hormat Ustaz. Tapi kalau sebut Ustaz, Ustaz, bahawa syurga di bawah tapak kaki ibu ni benda besar bahawa syurga, Ustaz kata, tak boleh pakai. Sebab Ustaz bukan dalil. Bukan tak hormat Ustaz. Tapi dalil tak boleh berhenti pada Ustaz. Ustaz kena bagi tahu. Saya berkata sebab, baru betul. Okey, tanya kat dia. Ustaz tu kata apa? Dia kata, syurga bawah tapak kaki ibu. Dia bagi tahu tak? Siapa bagi tahu kat dia? Dia tak bagi tahu. Jangan pakai. Hormat Ustaz tak apa. Tapi agama lagi perlu lebih dihormati. Agama lagi perlu lebih dihormati sebab ini agama Allah, bukan Ustaz punya. Tanya dalil. Tadi ulama pun mengkaji. Tadi adalah satu dalil. Ada. Al-jannatu tahta aqdamil ummuhat. Ada. Riwayat Imam Tabrani, tapi hadisnya palsu. Ada yang berkata dhaif, ada yang berkata palsu. Jadi syurga di bawah tapak kaki ibu, buang. Dalilnya tertolak.